Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak buat ayam masak cili kering. Okey, jom kita start siang dulu ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayam ni kan, terserahlah sahabat nak belah macam mana. Dia punya bontot dia buang. Aku sama. Okey. Pisau yang Rozet pakai ni dia memang sesuai tau belah ayam. Dia punya ni. Okey, ngam. Kita boleh basuh bersih. Bismillah. Sekarang Rozet nak basuh bersih. Dia punya ni buang. Tadi kan seekor kan, Rozet ada keluarkan dalam 5-6 ketul macam tu. Lepas tu tinggal banyak ni je lah yang kita nak masak. Ni penting buang dia. Okey, Rozet dah bilah bersih dah. Sekarang Rozet nak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mula-mula sekali ayam ni kita nak perap dengan serbuk kari daging, serbuk kunyit dengan sedikit garam. Gaul. Bagi dia sebati, mesra. Berpalut macam ni. Okey. Semua dah kena kan? Lepas tu kita perap selama 10 minit. Ini pula bahan-bahan lain. Ada bawang besar, bawang putih, cili kering, daun kari, sos tiram, sos cili dengan kicap manis. Senang saja. Mula-mula bawang besar ni sahabat potong. Okey, ngam. Sini. Bawang putih. Potong besar sikit. Cukup. Cili kering ni, kalau cara Rozet, belah 2 je. Dah. Macam tu je. Bahan-bahan dah settle, ayam pun dah siap perap. Jom kita goreng ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masukkan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, goreng ayam sehingga masak. Bahagian bawah dah garing. Rozet nak balikkan. Nampak tu cantik je. Okey, macam ni dah boleh angkat dah. Nampak tu, garing dah. Ayam goreng ni kalau makan saja pun sedap sebab dah ada rasa serbuk kari tu. Ni Rozet ada cuit sikit. Ni, kulit pula tu. Makan nasi panas sedap. Okay, ni dah boleh angkat dah. Alhamdulillah. Kurangkan minyak.
Resepi ni kalau nak sedap kena pakai minyak yang kita goreng ayam tadi. Masukkan bawang besar, bawang putih, cili kering. Letak daun kari terus. Okey. Bagi tumisan ni layu sahaja. Okey, biarkan. Tumisan dah layu, dah naik bau. Cantik tau. Ha, tengok tau. Tu. Kita terus letak ayam. Sos tiram. Sos cili. Kicap lemak manis. Garam secukupnya. Batikan. Garam tak perlu letak banyak tau, sebabnya kicap lemak manis, sos tiram, lepas tu tadi kita goreng ayam, kita letak garam dah. Jadi letak sikit je garam. Dah siap lah. Ayam masak, cili kering siap, sedia untuk dihidangkan. Okey, bagi dia macam tak kering sangat, basah-basah macam ni. Dah boleh angkat dah ni. Alhamdulillah. Ready untuk kita plating. Alhamdulillah. Jemput makan sahabat. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban amin. Alhamdulillah. Bahagian apa kita nak ambil ni? Tak suka ni boleh. Satu nak dikepak satu. Ni dia punya apa? Bawang-bawang ni. Ni syok ni. Dia kering tau masakan ni. Kita nak makan dengan nasi panas-panas. Kita makan ayam dulu. Dalam dia masak lembut, berasa. Kadang macam ni, makan saja tanpa nasi pun sedap. Nasi kosong. Ni. Ni mak mertua di belakang, minta maaf saya kak. Bawang-bawang semua sedap. Sahabat nak goreng ayam, jangan terlalu lama, nanti dia keras. Adik makan banyak ayam daripada nasi. Nak rasa? Nak. Cik nak rasa ti? Sekejap. Nak cili kering tak? Tak nak. Nak. Okey. Ini untuk cameraman nombor 2 pula. Kita ambil kuah saja. Minyak dia tu. Minyak dia suapan terakhir. Alhamdulillah, seperti video Razak. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ni, jangan lupa share, like dan subscribe. Beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang channel Razak TV. Assalamualaikum. Jumpa dalam video.